Pelaburan sektor swasta dalam projek iklim kekal tidak mencukupi dan mesti dipertingkatkan. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata walaupun kemajuan menggalakkan dalam kalangan negara anggota dalam meletakkan asas untuk menggerakkan modal swasta kepada pembiayaan menangani iklim, ia masih tidak mencukupi. Bercakap pada sesi persidangan meja bulat pelabur ASEAN, Datuk Seri Abdul Rashid berkata menyalurkan hanya 5% daripada pembiayaan daripada pelabur institusi Asia kepada aktiviti berkaitan iklim boleh menjana aliran tahunan tambahan sebanyak $8 bilion Amerika hingga $10 bilion Amerika. With an estimated $422 billion that's needed by 2030 for climate mitigation and adaptation, there remains a huge gap between financing needs and the current financing flows. No one party can or should shoulder this alone. And to bridge this gap, a practical, collaborative approach involving the public, private and philanthropic sectors is crucial. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Rashid berkata, Grid Kuasa ASEAN APG merupakan inisiatif kritikal untuk memenuhi permintaan tenaga yang semakin meningkat sambil menyediakan asas yang kukuh untuk ASEAN yang lebih mampan, mengukuhkan keselamatan tenaga serantau dan seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, komitmen iklim yang semakin meningkat dan keperluan mendesak untuk mencapai pelepasan sifar bersih memerlukan negara anggota untuk meningkatkan projek pemerangkapan dan penyimpanan karbon CCS jauh lebih besar daripada sebelumnya. Selain itu, kewangan Islam juga menawarkan instrumen kewangan yang pelbagai dan berdaya maju, termasuk struktur kewangan gabungan yang boleh digunakan untuk memudahkan peralihan rantau ini ke arah ekonomi yang lebih mampan dan inklusif.